Paling tu yang apa? Dia bungkuk tu lah, dah tak bungkuk. Itulah yang perubahan terbesar. Maksudnya Umi dah berapa lama dah makan ni? Sahih lah. Ada dah dalam 5 bulan kot. Sebabnya dah 9 feet kan. Ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Contohnya Umi sakit pinggang kan. Sampai jalan bungkuk lah. Tak boleh tegak. Solat ada masa duduk. Duduk? Sakit sangat pinggang. Dia sakit bukan pinggang tu, dia pergi ke kaki. Setelah ni memang sakit lah. Daripada pinggang. Itu punca dia sebab tekanan darah? Tak, yang sedar ni kencing bubuih tu lah. Lepas tu kencing bubuih tak lama tu sakit pinggang. Aku tengok TikTok lah. Ada keluar ni. Tengok bagus ni kata. Boleh cuba. Tapi harga dia pun bagus juga. Tapi ikhtiar lah kan. Cuba beli. Lepas Umi dah makan berapa lama baru Umi dapat rasa? Sebulan? 2 bulan? Sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Rasa. Sebab ada Umi dia memang terbaik lah pada yang lain Umi dah pernah ambil. Badan rasa segar, yang sakit-sakit, bisa-bisa badan tu alhamdulillah tak ada. Tak ada. Paling tu yang apa? Dia bungkuk tu lah, dah tak bungkuk. Itulah yang perubahan terbesar. Dia punya isi dalam dia tu kan tak membabitkan, ada sampingan lah. Sebab daripada tubuh haid. Lepas tu dia kata okey, dia akan pantau lah siapa yang makan ni, dia kata dia akan pantau kan dalam tu. So Umi memang Umi pun cubalah. Sebab berkenan lah dengan dia punya tu kan. Ramai orang beritahu sakit ni jadi okey, insyaAllah. Terima kasih lah pada Datuk Syekh. Produk ni memang terbaik lah pada saya. Alhamdulillah. Sebab dah lama dah cari apa yang produk yang terbaik lah untuk diri ni.